Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani kepada semua penonton-penonton setia Influencer at Japan. Kembali lagi dalam edisi kali ini, anda bersama dengan saya Izzat Muzakir, host anda untuk episod kali ini. Seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan, Influencer at Japan bukan satu sesi sembang kosong, tetapi kita sentiasa membawakan topik-topik yang menarik untuk kita kongsikan dan untuk kita bincangkan bersama-sama dengan anda semua. Dan saya kira hari ini merupakan satu topik yang sangat menarik dan cukup dekat dengan masyarakat kita pada hari ini, khususnya kepada golongan remaja dan juga belia, di mana hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan ancaman tersembunyi vape dan dadah sintetik. Dengar dia macam berat, tetapi satu tajuk yang menarik untuk kita kongsikan. Dan untuk berbincang dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini, saya tidak berkeseorangan, saya bersama-sama dengan seorang individu yang cukup berpengalaman luas dalam bidang ini. Untuk itu saya perkenalkan di sebelah saya Encik Ahmad Fikri Arif bin Muhammad Fiat yang merupakan penolong pengarah rawatan dan pemulihan AADK Negeri Sarawak. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sihat. Okey. Baik tuan, sebagai permulaan sebelum kita membuka gelanggang diskusi kita pada hari ini, mungkin tuan boleh ceritakan kepada masyarakat ataupun mungkin boleh kongsikan kepada masyarakat kita di luar sana. Semua mesti tahu tentang AADK ini adalah merupakan sebuah agensi kerajaan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tetapi mungkin ramai di luar sana yang tidak tahu apakah fungsi dan juga peranan sebenar AADK ini tuan. Okey, terima kasih tuan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput saya pada slot pada hari ini. Sama-sama. Okey, untuk berkaitan dengan fungsi AADK, iaitu seperti yang tuan katakan sebentar tadilah, AADK ini adalah sebuah agensi kerajaan di bawah Kementerian Dalam Negeri, yang mana bila orang tengok AADK, orang akan ingatkan hanya penguatkuasaan sahaja. Tetapi AADK ini dia melibatkan 3 core business, yang mana terdapat di situ pencegahan, seterusnya rawatan dan pemulihan, dan seterusnya penguatkuasaan. Yang mana pencegahan dadah ini, iaitu kita mengadakan kempen-kempen kesedaran. Yang mana kempen kesedaran ini yang terlibat komuniti, sekolah-sekolah IPT, di tempat kerja dan sebagainya lah. Dan seterusnya untuk rawatan pemulihan. Rawatan pemulihan ini dia ada 2, iaitu rawatan pemulihan di dalam komuniti dan rawatan pemulihan di dalam institusi. Jadi penagih-penagih dadah yang terlibat dengan ketihan dadah ni dan ditangkap akan mendapatkan rawatan lah di dalam pemulihan institusi dan ataupun komuniti lah. Dan seterusnya iaitu berkaitan dengan penguatkuasaan. Yang mana penguatkuasaan ni kita based on aduan lah, aduan orang awam. Kita akan ambil tindakan terhadap aduan tersebut lah, untuk mendapatkan penagih-penagih ini mendapatkan rawatan sepenuhnya di AADK. Itu dia peranan dan juga fungsi AADK yang mungkin ramai yang tidak tahu. Okey tuan, terima kasih atas penjelasan sebentar tadi. Okey, sebelum kita membuka gelanggang diskusi kita pada hari ini tuan, berbalik kepada tajuk kita pada hari ini berkenaan dengan ancaman tersembunyi vape dan juga dadah sintetik. Mungkin tuan boleh jelaskan kepada kita, boleh memberi kefahaman bukan saja kepada saya tetapi kepada penonton kita di luar sana berkenaan apa kaitannya vape dengan dadah sintetik ini? Adakah ada persamaan ataupun ada perbezaannya? Okey, terima kasih tuan. Okey, berkaitan dengan persamaan vape dan dadah ini, iaitu yang mana kalau kita lihat vape ini dia terdapat kandungan nikotin. Yang mana yang nikotin ini iaitu bahan yang menyebabkan ketagihan yang sangat kuat. Yang mana bila seseorang ini hisap vape, dan dia akan mempengaruhi otak. Sistem saraf otak dia akan mempengaruhi, dan seterusnya apabila dia terhenti, dia akan menjadi gian dan dia bergantung dengan vape tersebut. Seperti itu macam dadah jugalah. Dadah apabila kesannya dah habis, dia akan mula merasa gian dan dia akan mengambil berulang kali untuk mendapatkan, contoh dia rasakan ambil vape dan dadah ini dapat mengurangkan stres dan sebagainya. Apabila dia berhenti, so dia akan menjadi gian, dan seterusnya. Itulah antara persamaan antara vape dan dadah kan. I see. Jadi mereka sebenarnya tak sedar sebenarnya kandungan dalam vape itu sendiri mengandungi dadah sebenarnya. Berkemungkinan mengandungi dadah. Baik, tuan, bila kita bercakap tentang vape ini, saya percaya dalam kehidupan kita pasti ada cabarannya. Begitu juga dengan pihak AADK sendiri, cabaran dalam menangani isu vape ini. Jadi bila kita bercakap soal vape, tuan, saya percaya masyarakat pada hari ini, persepsi mereka adalah mereka mengatakan vape itu lebih selamat untuk digunakan ataupun
dihisap berbanding dengan rokok. Salah satunya disebabkan oleh bau dia. Okey, bau vape itu sendiri yang dikatakan wangi berbanding dengan rokok lah, berbanding dengan bau rokok. Baunya seolah-olah seperti buah-buahan dan juga gula-gula lah, tak sama bau dia dengan rokok. Jadi melihat kepada senario ini, apa sebenarnya cabaran ADK dalam menangani isu ini supaya kita memastikan masyarakat kita ni dia mempunyai persepsi yang daripada positif kepada negatif berkenaan dengan penggunaan vape ni, tuan. Okey, terima kasih tuan. Okey, berkaitan dengan vape ini, kita sedia maklum yang mana asap vape ni apabila dihidu dan dikeluarkan daripada mulut seseorang tu, dia akan berbau wangi. Betul. Apabila berbau wangi tersebut, maka dia menghilangkan rasa takut orang. Dia merasakan rasa selamat. Dia merasakan bila bau yang wangi ini, merasakan selamat dan merasakan tak ada apa-apa masalah untuk kesihatannya. Tapi kita kena ingat, wangi itu bukannya semuanya selamat. Contoh kadang-kadang tu kalau kita menghidu minyak wangi sekalipun, kita kadang-kadang kita akan rasa pening kepala dan sebagainya. Sebab apa? Mungkin ada bahan-bahan kimia yang berada di minyak wangi tu. Walaupun dia wangi ya. Ya, walaupun dia wangi, tetapi tidak selamatlah. Tetapi budak-budak sekarang ni kalau kita lihat, dia orang merasakan vape ini selamat kerana bau wanginya, kerana ada perisa-perisanya lah. Perisa buah itulah, buah ini dan sebagainya. Dan apabila seseorang itu menghisap vape, maka dia tidak macam sama macam rokok. Kalau rokok, kalau kita hisap, dia meninggalkan kesan yang ni kepada baju kita dan sebagainya. Betul. Jadi vape ni dia tidak ada kesan. Sebab asap dia pun halus dan bila hisap dia akan bau wangi dan sebagainya. Jadi dia mengurangkan syak wasangka terhadap guru-guru, ibu bapa sekalipun. Jadi dia merasakan dengan wangiannya itu merasakan selamat, macam tak ada apa-apa. Tetapi dengan wangian itulah menjadi cabaran dan orang panggil kesan yang sangat tinggilah kepada ADK sekalipun dalam mengesan pelajar-pelajar dan sebagainya. Yang mana kalau kita lihat, guru-guru pun turut bimbang sebab tak dapat membezakan sama ada murid tersebut terlibat dengan hisap vape dan sebagainya. Kerana macam yang saya maklumkan sebentar tadi, kerana apabila seseorang menghisap vape ni, kesannya secara fizikalnya dia tak dapat kita melihat secara ni lah, berbanding dengan rokok. Kalau rokok ni bila kita bercakap dia berbau, so terpaksa lah makan coklat hang dan sebagainya untuk menghilangkan bau tersebut. Tapi vape ni mereka rasakan selamat, rasakan selamat dan menjadi cabaran untuk guru-guru, dan kami juga sebagai ADK terpaksa memberi makluman kepada guru-guru yang mana macam mana dia orang nak kenal pasti antara budak-budak yang menghisap vape dan sebagainya. Kita terpaksalah memberi makluman kepada guru-guru, maksudnya peralatan-peralatan yang diguna dan sebagainya lah, untuk mereka ini terus berwaspada kepada pelajar-pelajar masing-masing. Okey, baik, itu antara cabarannya. Dan saya kira juga tuan, bila kita bercakap soal vape ni, sekarang ni vape ni yang kita tengok sekarang ni, rupanya vape pun boleh menyamar. Okey, bukan manusia je, bukan orang je yang boleh menyamar, tapi vape pun boleh menyamar. Okey, sekarang ni vape yang kita tengok tu secara fizikal yang kita tengok sekarang lah, tapi dia juga boleh datang dalam bentuk jam tangan, boleh datang dalam bentuk pemadam sekolah tu, dan juga baju hoodie yang kita pakai tu pun di bahagian tali pun itu adalah vape sebenarnya. Jadi melihat kepada penyamaran ini tuan kan, seperti yang tuan maklumkan tadi, terutama sekali pihak sekolah lah, cikgu-cikgu, untuk mengenal pasti supaya cikgu-cikgu ni dapat mengenal pasti sebenarnya itu adalah vape. Jadi bagaimana AADK, sejauh mana kerjasama AADK dengan pihak sekolah untuk memastikan cikgu-cikgu ni mereka dapat mengenal pasti bahawa itu adalah vape sebenarnya? AADK seringkalilah berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, termasuk di sekolah-sekolah dan sebagainya lah. Okey, untuk kalau kita lihat daripada alatan vape sekarang ni, memang macam tuan katakan tadi, dia berbentuk pen pun ada, pemadam pun ada, dan sebagainya lah. Jadi amat menjadi cabaran yang sangat besar dan menyukarkan, bukan di kalangan ibu bapa, di kalangan guru, di kalangan kami yang penguatkuasa ni, untuk memastikan sama ada benda tersebut betul-betul vape ataupun sebaliknya. Okey, jadi apa tugas kami yang perlu kami tekankan kepada guru-guru ini, kerana kalau kita lihat
arus moden ini terlalu maju. Sebelum masuknya maklumat kepada guru, dia terus maju. Bermakna di sini kita susah nak tentukan sama ada ini vape ke, tengok bukan, ini torchlight dan sebagainya, tetapi itu vape contoh. Jadi macam mana kami sebagai ADK ni untuk memaklumkan kepada guru-guru adalah berkaitan dengan kita tengok pola tingkah laku pelajar. Selain daripada kita terangkan kepada guru-guru berkaitan alatan-alatan yang moden sekarang ni, kita tengok pola tingkah laku pelajar, yang mana kita tengok pelajar tersebut keputusannya merosot, kehadirannya tidak terkawal lah. Sekejap hadir, sekejap tidak hadir, dan kerap ulang-alik ke tandas. Kerap ulang-alik ke tandas dan tengok dengan siapa dia orang ni berkawan. Asyik ni macam ada kumpulan sesuatu je. So guru-guru kita dedahkan dengan perkara-perkara macam itulah. Sekiranya ada ternampak dan terlihat perkara-perkara ini berlaku, itu kemungkinan ada something yang perlu dia lihat dengan lebih detail lagi lah untuk mengenal pasti perkara tersebut. Baik, adakah guru-guru ini diberi kelas ataupun bengkel oleh ADK sebenarnya? Ya, kita banyak jugalah kita mengadakan antara selain kempen kepada komuniti, dengan guru-guru pun kita ada. Yang mana dengan guru-guru kita buat pendedahan lah berkaitan dengan dadah dan vape. Yang mana kalau kita lihat vape, kita tunjukkan kepada guru-guru alatan-alatan vape yang terkini punya. Dan cara macam mana kita nak tengok budak-budak ini terlibat dengan vape. Cara yang saya katakan tadi, kita tengok daripada tingkah lakunya, perubahan, mesti ada perubahan emosi dan sebagainya, ketidakhadiran ke sekolah dan sebagainya. Memang di sekolah-sekolah pun kadang tu ada menjemput kita, guru-guru di sekolah ada menjemput kita untuk kita datang ke sekolah untuk mengadakan kempen-kempen untuk menyebar luaskan maklumat untuk memberi kesedaran kepada murid-murid. Baik Tuan, itu adalah antara cabarannya lah, kita melihat kepada cabaran. Selain daripada kerosakan paru-paru, adakah simptom-simptom seperti kita lihat mereka yang mengalami masalah kesihatan mental? Kalau kita lihat kesan vape ni, memang kalau kita lihat kesannya selain daripada jantung, dia ada anxiety. Betul. Anxiety dan perubahan antaranya cepat marah dan sebagainya. Apabila seseorang yang terlibat dengan, sebab dia bergantung dengan vape ni, kebanyakan majoritinya bergantung dengan nikotin. Bila nikotin ni dia akan menyebabkan saraf otak dia cepat menantang ke saraf otak, dan apabila berhenti dia akan jadi gian macam yang saya katakan tadi. Apabila jadi gian dan tak dapat, dia akan jadi emosi dia memang berubah. Jadi akan marah dan sebagainya, dan menyebabkan anxiety dan masalah mental pun akan terdapat juga, Tuan. Jadi saya kira penggunaan vape ni sangat bahaya lah. Sangat bahaya. Okey Tuan. Dan saya percaya kalau beli rokok pun dah habis duit, apatah lagi kalau kita nak beli vape pun, saya percaya banyak juga duit yang dihabiskan. Terutamanya kita punya masyarakat pada hari ini, terutamanya golongan remaja dengan belia ni, sanggup berhabis ratusan ringgit untuk pastikan mereka ni dapat beli perisai apa yang mereka nak. Jadi melihat kepada senario ni Tuan, adakah Tuan merasakan senario ini membolehkan mereka cenderung untuk terlibat dengan kegiatan mungkin pengedaran dadah? Okey, untuk berkaitan dengan ekonomi lah kan, kita kata berkaitan dengan, sebab itu di sini saya ingin tekankanlah kepada ibu bapa lah, khususnya kepada ibu bapa, yang mana ibu bapa apabila memberi wang kepada anak-anak, mereka kena lihat wang tersebut digunakan ke arah mana. Untuk apa? Sebab sekarang kalau kita lihat trend ibu bapa sekarang ni mudah memberi dengan jumlah yang banyak. Contohlah ibu bapa bekerja dari pagi sehingga malam. Dia tak sempat untuk melihat perkembangan anak-anak. Jadi contoh dia beri RM20 satu hari. Apabila beri duit dengan banyak jumlah tersebut, maka apabila anak pulang ke sekolah, dia tak sempat nak bertanya, duit RM20 ni buat apa dan sebagainya. Jadi bila mudah anak-anak mendapat duit, maka dia akan mudah terdedah dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya lah. Tambahan pula dengan pengaruh rakan dan sebagainya. Memang apabila mudah dapat duit, maka mudahlah berlaku sesuatu yang tidak diingini. Sebab kawan-kawan pun tahu, dia ni anak orang kaya contoh. Jadi senang nak dapat duit dengan dia. Contoh kita ni dengan dia lah, rapat dengan dia, contoh kita mudah untuk membeli dan sebagainya lah. Sebab kalau kita lihat memang
kita khawatir budak-budak sekarang memang banyak sangat bawa duit dan tanpa ni dorongan daripada ibu bapa sendirilah. Kadang-kadang tersebut anak orang kaya, kadang ibu bapa tak bagi pun dia sendiri yang ambil. Itu yang kita risau. Sebab bila mana mak ayah ni dia masanya terlalu banyak di office dan tidak rapat dengan anak, maka kawanlah menjadi sumber utamalah yang mendekatkan anak-anak tersebut dan dia mencorakkan kawan-kawan dia tersebut. Baik, betul. Saya setuju dengan Tuan. So di sini kita tengok peranan ibu bapa juga sangat penting untuk memantau keadaan anak-anak, terutama sekali di sekolah. Baik Tuan, kita dah bercakap berkenaan cabaran, kita dah bercakap berkenaan dengan kesan, dan saya percaya pihak Tuan sendiri mesti ada langkah ataupun inisiatif tersendiri di bawah AADK untuk memastikan masyarakat kita pada hari ini, terutamanya golongan belia dan juga remaja kita ni sedar tentang bahayanya penggunaan vape ni dan kaitannya dengan dadah sintetik. Jadi apa antara langkah dan juga inisiatif di bawah AADK sendiri Tuan? Okey, terima kasih Tuan. Okey, berkaitan dengan langkah dan inisiatif daripada AADK, jadi kalau kita lihat sekarang ni banyaklah seperti yang saya maklumkan sebelum ni, kita kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang mana kita mengadakan kempen-kempen kesedaran di sekolah-sekolah dan kita menunjukkan contoh kalau kami berkaitan dengan dadah, kita tunjukkan alatan-alatan. Contoh bila alatan-alatan ini terjumpa di rumah, sudah pastinya kita akan mula syak lah. Dia ni mungkin terlibat dengan benda-benda yang tidak normal lah, tidak sepatutnya. Jadi begitu juga dengan vape, kita akan dedahkan alatan-alatan yang digunakan, alatan moden yang sekarang ni, contoh pemadam ke, pen ke dan sebagainya, kita dedahkan dan kita dedahkan kesan buruk apabila sesiapa yang menghisap dadah ataupun vape, apa kesan buruknya. Daripada kesedaran itulah kita akan melihatlah mungkin memberi cakna kepada guru-guru dan sebagainya. Sebab itu saya katakan guru-guru ni banyak sangat tugas di sekolah. Betul. Walau selain daripada mengajar, dia terpaksa melihat anak murid dan sebagainya. Sebab itu saya tekankan di sini, ibu bapa tu mencorakkan anaknya dari rumah tu memang sangat-sangat penting. Daripada dari rumah lah dia mencorakkan anaknya sehingga ke sekolah. Jadi sangat-sangat penting ibu bapa untuk memberi kesedaran pertama untuk anak-anak. Selain daripada guru, guru ni hanya orang perantaraan saja. Kita tidak boleh nak salahkan guru kenapa tak tengok anak saya dan sebagainya. Jadi itulah antara kempen-kempen yang kita intervensi kepada pelajar-pelajar yang bermasalah, kita kena pasti dan kita berjumpa dengan guru-guru kaunselor untuk kita menyebarluaskan maklumat-maklumat tersebut. Baik, terima kasih Tuan. Itulah peranan ibu bapa sebenarnya. Betul. Sangat penting yang mencorak masa depan anak-anak ni sebenarnya. Betul. Dalam memantau perkembangan anak-anak. Dan saya kira bukan sahaja pihak sekolah tetapi masyarakat jugalah, masyarakat kita juga perlu memainkan peranan untuk memastikan bahawa penggunaan vape ini ada kesedarannya. Okey, bahayanya penggunaan vape itu. Betul. Sebenarnya. Baik Tuan, untuk menutup kita punya gelanggang diskusi pada hari ini Tuan, kan mungkin Tuan boleh sampaikan ada apa-apa pesanan yang nak disampaikan kepada masyarakat kita di luar sana tentang kesedaran bahayanya vape ini Tuan. Okey, terima kasih Tuan. Pesanan saya daripada agensi anti dadah sendirilah sebagai agensi kerajaan. Yang pertamanya kita kena ingat, okey, firman Allah Taala di dalam surah Al-Baqarah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Itu semua sedia maklum. Kita yang normal ni Allah dah bagi fizikal yang baik dan sebagainya. Contoh, kalau kita mencampakkan diri kita ke arah kebinasaan, itu yang menyebabkan menjadi mudarat ke atas diri kita sendiri. Dadah dan vape ini sebab apa dia memudaratkan? Sebab kerana dia memang dadah dan vape ni memudaratkan kesihatan. Sebab itulah Allah kata jangan mencampakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Jadi masyarakat di luar sana, saya sarankan agar kita berganding bahu untuk sama-sama kita menjaga anak-anak kita, masyarakat kita, komuniti kita. Bukan bermakna kita mengambil tahu hal diorang, tetapi kita mengambil cakna keadaan semasa untuk kita mengubah negara, negeri kita supaya tidak terdedah dengan dadah dan vape. Baik,
Terima kasih Tuan atas pesanan sebentar tadi. Saya kira cukup bermakna pesanan yang diberikan dan kita harap semua masyarakat berganding bahu untuk memastikan bahawa kita sedar bahawa bahayanya penggunaan vape dan juga dadah sintetik ini. Terima kasih diucapkan kepada Encik Ahmad Fikri Arif Muhammad Fiat, penolong pengarah rawatan dan pemilihan AADK Negeri Sarawak. Terima kasih Tuan. Sama. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Terima kasih Tuan. Baik, sama. Baik, kepada semua penonton, itu sahaja dari Influencer at Japan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian dari saya Izzat Muzakir. Assalamualaikum dan salam hormat.